Seorang lelaki membuka gerai di jalanan melukis potret pejalan kaki. Tengah syok lukis, pensel kat tangan dia tiba-tiba patah. Dia terus geledah beg nak cari pensel simpanan untuk sambung melukis. Siapa sangka, dia terkeluar satu pensel pelik yang tak pernah dia tengok sebelum ni. Rasa ingin tahu punya pasal, dia pun cuba guna pensel tu. Lelaki tu selamba je lukis bulatan kat atas kertas. Tapi benda pelik terus jadi, bulatan kat kertas tu terus berubah jadi batu betul yang berat. Lelaki tu terus kaku kat situ, muka tak percaya langsung. Nak pastikan bukan ilusi, dia pegang pensel balik terus lukis sebiji ipal betul-betul. Kelip mata je, sebiji ipal segar terus jatuh kat lantai. Dia cepat-cepat kutip terus gigit besar-besar, rasa masam manis dia tak ada beza langsung dengan ipal kat pasaran. Lelaki tu punyalah teruja, terus bawa batu dengan ipal yang dah digigit tu pergi jumpa kawan dia, lalu ceritakan semua kejadian pelik tadi tanpa selindung. Tapi kawan dia ingat dia reka cerita je, sikit pun tak percaya, siap perli lagi. Kalau pensel ni betul-betul ada magis, kau lukislah seketul emas tengok. Dengar je macam tu, lelaki tu terus ambil pensel lukis emas kat kertas. Tapi kali ni, satu benda pun tak keluar dari kertas tu. Kawan dia apa lagi, gelak berdekah-dekah, peli dia berangan siang bolong, lalu renyuk kertas tu buat bola dan lempar keluar tingkap. Masa tu juga, dari tingkap bawah terdengar suara tuan rumah menjerit marah. Rupa-rupanya kertas renyuk tadi tepat-tepat kena atas kepala tuan rumah. Dua-dua orang tu terus cuak dan jenguk keluar tingkap. Siapa sangka tuan rumah bongkok ambil kertas renyuk tu, sekali ternampak seketul emas betul-betul. Mumpung tak ada orang sekeliling, dia senyap-senyap selit masuk poket sendiri. Adegan depan mata buat kawan dia terus tenganga. Sekarang baru dia percaya pensel tu memang ada magis. Dia tak sabar-sabar mendesak lelaki tu, cepat lukis banyak lagi emas. Lelaki tu pegang pensel ajaib tu, terus lukis satu bulatan besar. Sekelip mata, seketul emas gergasi terus muncul dalam bilik. Kawan dia still rasa tak cukup dan nak duit tunai banyak-banyak pula. Lelaki tu terus tulis 200 juta kat atas kertas. Tapi yang keluar kat kertas cuma angka sejuk je, satu benda pun tak jadi. Dia terus tarik pensel balik dan mula lukis duit kertas sekeping demi sekeping. Berikat-ikat duit kertas baru terus melimpah keluar, berkepuk-kepuk duit memenuhi segenap bilik sampai dua-dua orang tu hampir tertimbus dalam bukit duit. Tak lama lepas tu, tuan rumah redah masuk bilik nak minta sewa rumah yang dah lama tertunggak. Tapi pemandangan depan mata buat dia terus terkedu habis. Lelaki tu dengan kawan dia dah siap pakai baju mewah mahal, keluarkan satu beg penuh duit tunai dan beritahu tuan rumah yang duit ni terus bayar sewa penuh satu bangunan untuk 50 tahun akan datang. Kejutan dahsyat melanda, tuan rumah terus gelap mata dan rebah pengsan kat situ juga.